Assalamualaikum and hai semua. Hari ini saya akan bawa anda semua meneroka ke salah satu taman rekreasi paling ikonik di Kuala Lumpur, iaitu Taman Tasik Perdana atau dikenali sebagai Taman Botani Perdana. Jom kita terokai. Taman Botani Perdana atau dikenali sebagai Taman Tasik Perdana telah wujud sejak 1889 dengan keluasan 70 hektar. Taman ini merupakan bekas lombong biji timah pada zaman British dan telah dirasmikan oleh Gubernur Negeri-Negeri Selat iaitu Sir Cecil Clementi Smith pada 13 Mei 1889. Selain daripada itu, kawasan sekitarnya dijaga dengan rapi dan pelbagai tanaman pokok, trek jogging, kawasan rehat, panggung anniversary dan padang. Jika anda boleh lihat, suasana di sini seolah anda berada di hutan hujan tropika kerana pelbagai jenis pokok dan tumbuhan serta udara yang segar dapat dinikmati di sini. Taman ini dibuka sejak tahun 1888 dan dikenali sebagai taman tertua di Kuala Lumpur. Dahulunya taman ini merupakan hutan hujan tropika sebelum ia menjadi taman awam untuk penduduk bandar. Kini ia menjadi destinasi kegemaran untuk beriadah dan bersantai. Menariknya di kawasan ini juga terdapat taman rusa yang anda boleh lawati. Jom kita tengok. Taman ini dibuka dari 9 pagi hingga 6 petang. Nama saintifik rusa ini merupakan rusa timur. Bagi pencinta bunga, anda wajib singgah di Taman Orkid dan Hibiscus yang terletak dalam kawasan ini. Malaysia terkenal dengan bunga raya sebagai bunga kebangsaan dan di sini anda boleh melihat pelbagai spesies bunga dan spesies burung yang cantik. Rumah Buluh Perak di Taman Tasik Perdana merupakan salah satu tarikan budaya yang menampilkan seni bina tradisional Melayu. Dibina daripada buluh, rumah ini sejuk secara semula jadi dan melambangkan warisan seni bina lestari. Dikelilingi kehijauan taman, ia sering menjadi lokasi pilihan untuk fotografi dan aktiviti budaya. Pengunjung masih boleh menikmati aktiviti membaca di kawasan taman yang luas dan tenang. Jika anda ingin ke sini, anda boleh lihat papan tanda Jalan Cenderamula, Kuala Lumpur, hadapan dengan pintu masuk Taman Botani Perdana dan juga terdapat juga tempat parking di sebelah kanan. Itu sahaja daripada saya. Enjoy!